Berpandukan Kertas Putih Pertahanan, Malaysia telah menetapkan satu visi: membina sebuah negara yang selamat, berdaulat dan makmur. Bagi memastikan kesinambungan pelaksanaan Kertas Putih Pertahanan, PSPN 2026 hingga 2030 diperkenalkan sebagai kerangka pelaksanaan utama sektor pertahanan negara. PSPN memperkukuh ekosistem dan pencapaian sektor pertahanan melalui 7 teras strategik, 29 strategi dan 103 inisiatif khusus. Teras 1, memperkasa keupayaan dan kesiapsiagaan ATM. Teras 2, mengukuhkan kapasiti pertahanan yang kompeten. Teras 3, melestarikan kesejahteraan warga pertahanan. Teras 4, memperkasa kerjasama awam dan tentera. Teras 5, memajukan sains, teknologi, inovasi dan industri pertahanan. Teras 6, memperkukuh hubungan pertahanan antarabangsa. Teras 7, memperkasa kesejahteraan veteran ATM. PSPN bukan sekadar sebuah pelan. Ia merupakan komitmen Kementerian Pertahanan dalam memastikan Malaysia terus kekal selamat, berdaulat dan makmur. Bersama kita membina pertahanan negara untuk generasi akan datang.